membawa kita semua menelusuri sebuah forum yang bertajuk Sri Kandi, Pribadi Sri Kandi di Bumi Syam. Sebelum itu, burung nuri terbang tinggi hinggap sebentar di pohon jambu. Jika Sri Kandi gemar menyendiri, kelak masa depan menjadi pilu. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan forum pada hari ini yang akan membincangkan tentang peranan akhwat dalam persatuan, pembangunan diri dan menjaga bi'ah solehah di Bumi Syam. Antara objektif yang ingin disampaikan ialah menyedarkan mahasiswa baharu akan kepentingan pelibatan akhwat dalam persatuan dan masyarakat. Selain itu, memberi motivasi dan inspirasi daripada pengalaman sebenar dan juga menyentuh kepentingan pembangunan sahsiah, bi'ah solehah, pengurusan masa dan ilmu luar jamiah iaitu talaki. Sebelum itu, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel yang hadir pada hari ini serta mahasiswi baharu sekalian. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini secara dalam talian bagi mendengar sebuah forum yang bertajuk Pribadi Sri Kandi di Bumi Syam. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, eloklah kita berkenal-kenalan terlebih dahulu kerana kata orang tak kenal maka tak cinta. Sebelum masuk ke dalam topik perbincangan kita, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan 4 orang ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Mereka ialah panel yang pertama yang comel orangnya, Saudari Dina Syamila binti Hishamuddin selaku Ketua Hewi Persatuan Penuntut Malaysia Aman PPMA sesi 2025-2026. Seterusnya, panel yang kedua yang sentiasa aktif orangnya, Saudari Zinirah Musyidah binti Roslan selaku Ketua Hewi Persatuan Mahasiswa Malaysia IRBIT Permai sesi 2025-2026. Seterusnya, panel yang ketiga yang gagah perkasa iaitu Saudari Nurul Jannah binti Mat Saril selaku Ketua Hewi Persatuan Mahasiswa Malaysia Universiti Muqtah Permata sesi 2025-2026. Dan yang terakhir, panel kita yang keempat sopan tutup bicaranya iaitu Saudari Syaimak binti Anhar selaku Ketua Hewi Persatuan Mahasiswa Malaysia Al-Albaid dan Azharqa Prisma sesi 2025-2026. Diharapkan agar semua panel berada dalam keadaan sihat hendaknya. Baiklah, selesai sudah sesi perkenalan kita, marilah kita kembali kepada topik forum kita pada hari ini iaitu Pribadi Sri Kandi di Bumi Syam. Tanpa melengahkan masa, suka untuk saya bertanya kepada panel pertama kita iaitu Saudari Dina Syamila tentang peranan akhwat dalam persatuan dan juga kepimpinan. Jika kita lihat, semua yang mendengar pada hari ini merupakan mahasiswa baharu. Maka sudah pasti ramai yang berasa takut dan berasa tidak layak untuk menyertai persatuan atau memegang sesuatu amanah. Jadi, apakah kepentingan untuk akhwat sebenarnya melibatkan diri dalam persatuan dan bagaimana cara untuk membina keyakinan untuk mereka mula melibatkan diri dengan persatuan? Dipersilakan Saudari Dina. Bismillah. Jelas ke soalan saya? Okey. Jadi sebelum tu, insyaAllah, boleh ke macam nak minta respon sikit lah kan? Semua ada ke? Kalau ada boleh react good. Sihat ke? Dah makan? Okey, jadi insyaAllah kita santai-santai je lah pagi ni kan? Terima kasih semua. Okey. Berbalik, okey, bismillah. Sebelum tu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, berbalik kepada soalan daripada moderator kita, Afzan. Okey, jadi saya kira ada dua soalan lah. Yang pertama, kenapa penting untuk akhwat ini terlibat dalam persatuan? Yang keduanya, macam mana kalian sebagai pelajar baru nak mula terlibat? Macam mana nak bina keyakinan diri untuk kita mula terlibat dengan persatuan itu sendiri. Okay, jadi saya akan jawab dululah soalan yang pertama kan. Sebenarnya penglibatan akhwat dalam persatuan ni dan kepimpinan ni sangat penting. Sebab apa? Sebab persatuan ni sendiri adalah medan tarbiyah ataupun kita panggil medan tarbiyah lah. Persatuan ni salah satu medan untuk kita melaksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar, untuk kita terangkan pada orang lain kan, sampaikan dakwah kita begitu. Macam hari tu pun kalian baru sahaja LDK, sepanjang minggu ta'aruf siswa ni kita ada belajar jugalah pasal tarbiyah Islamiah ni sendiri kan. Jadi tidak lengkaplah tarbiyah Islamiah ni
kalau tak ada perempuan di situ begitu. Ataupun kita tahu tarbiyah ni memang memerlukan semua orang. Maksudnya start daripada individu Muslim tu sendiri kan. Jadi individu Muslim ni mestilah lelaki dan perempuan. Dia takkan jadi lelaki sahaja. Jadi pentinglah untuk akhwat ni terlibat. Selain daripada tu, akhwat ni juga kita ada macam bawa keistimewaan lah kan kita panggil. Ada nilai kepekaan yang lebih sikit, kita ada kelembutan yang lebih daripada lelaki, cakna pun macam tu. Maksudnya contoh macam kita panggil kepekaan ni apa? Kita panggil insting lah kan. Kalau orang kata insting mak-mak ni. Ni nak pergi Jordan ni dengan cakap siapa? Ikut insting mak saya gitu. Jadi kita tahu kat situ kita ada benda. Perempuan ni ada kat situ lebih dia, ataupun kita panggil empati yang tinggi. Kita ada jiwa keibuan kita lebih daripada orang lain. Jadi sebenarnya kat situ kita dapat melengkapkanlah salah apa tu organisasi tu sendiri ataupun kepimpinan tu sendiri begitu. Ataupun dalam Islam sendiri kan kita tengok sirah-sirah sebelum ni lah, daripada zaman dulu lagi banyak contoh-contoh wanita ni yang memang terlibat dengan kepimpinan tu sendiri. Sebagai contoh kita ada Sayyidatina Aisyah dalam bidang ilmu, yang mana Sayyidatina Aisyah ni dia punya tahap hebat dia ni ataupun dia memimpin dalam bidang ilmu ni sehingga menjadi rujukan daripada sahabat-sahabat. Sedangkan sahabat-sahabat ni ada lelaki tapi pergi juga dekat Sayyidatina Aisyah bertanya. Begitu. Sayyidatina Aisyah ni pun kita tahu meriwayatkan lebih daripada 2000 hadis. Dan dekat sini adalah bukti yang kata perempuan pun boleh memimpin walaupun dalam bidang ilmu begitu. Ataupun kita ada contoh lain seperti Ratu Balqis. Ratu Balqis ni hidup zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Ratu Balqis ni dia punya kehebatan di dalam memerintah, dia punya kebijaksanaan dia tu, hikmah di dalam pemerintahan dia tu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran dekat surah An-Naml. Nanti boleh baca sirah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman begitu. Jadi kat sini ini adalah bukti yang perempuan ni pun boleh memegang pemerintahan dan bukti juga bahawa kita punya kebijaksanaan ni diiktiraf begitu. Adalah lagi contoh lain macam contohnya Nusaibah binti Ka'ab dalam perang Uhud, ataupun contoh lain Asma binti Abu Bakar, macam mana Sayyidatina Asma ni membantu Nabi sewaktu penghijrahan baginda daripada Mekah ke Madinah. Begitulah. Jadi peranan akhwat ni dalam persatuan ni sangat penting lah. Sebab apa? Sebab kita dapat melengkapkan organisasi tu sendiri. Macam kita tahulah kan, kalau kita perempuan ni pun salah satu bukan salah satu, perempuan ni adalah yang melengkapkan separuh iman ataupun separuh agama lelaki lah. Jadi begitu jugalah kita ni dalam persatuan. Kalau lelaki saja buat semua benda, jadi mana peranan kita ni? Lepas tu siapa lagi nak faham ahli yang akhwat ni kan kalau bukan akhwat sendiri. Begitulah. Okay, seterusnya untuk soalan yang kedua, macam mana nak bina keyakinan untuk mula terlibat dengan persatuan ni sendiri. Tadi kita dah kata dah, persatuan ni medan tarbiyah. Jadi sayanglah kalau kita tak guna medan yang kita ada ni untuk kita bagi hikmat pada orang lain. Jadi ada beberapa perkara lah. Yang pertamanya, sebelum tu perasaan takut ataupun rasa macam kita tak layak ni sebenarnya normal. Ramai je orang, kami ni sendiri pun, panel-panel ni pun rasa tak layak, rasa tak mampu. Tapi kami cubalah buat kan. Jadi macam tu jugalah. Kita daripada mula tu memang akan rasa macam takut ataupun rasa macam kenapa saya tapi tak apa, kita cuba buat kan. Sebab apa? Sebab keyakinan ni kita boleh bina sedikit demi sedikit. Jadi yang pertama, kita kena betulkan niat kita lah. Kenapa kita nak masuk persatuan ni? Bukan sebab nak jawatan lah yang pertamanya, ataupun macam mungkin kita boleh pernah dengar ke istilah tasyrikun niat. Tasyrikun niat ni kita pelbagaikan niat dalam satu perkara yang kita buat. Sebagai contoh nanti Kak Mentor tanya Fatimah boleh ke tolong jadi AJK saya gitu kan. Lepas kita fikir nak jadi ke tak nak tapi kalau jadi, yang pertama kita boleh belajarlah untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita boleh bagi manfaat dekat orang lain. Yang ketiga, kita boleh mudahkan urusan orang lain. Jadi dengan ada banyak niat kat situ, insyaAllah banyak kebaikan yang akan datang semula dekat diri kita sendiri gitu.
Itu yang pertama, betul kan Nek? Yang kedua, kita mula daripada perkara yang kecil dulu. Tak perlu pun terus ambil jawatan yang besar kan. Start daripada yang kecil dulu. Macam contoh kan, ni MTS ni sendiri. Kagumlah juga saya kan sementara nak tunggu ada lagu. So macam, weh, menarik tau benda tu. Kita macam, siapa yang pasang lagu ni? Nak belajar lah nanti. Gitu. Jadi kita mula daripada yang kecil-kecil dulu. Ataupun contoh lain, kita jadi unit pengangkutan ke. Kat situ kita belajar bermuamalah dengan orang Arab macam mana kan. Lepas daripada tu baru kita sikit-sikit lah kita dah nampak macam mana gerak kerja dalam satu program, barulah kita bergerak untuk persatuan pula macam tu. Okay, seterusnya yang ketiga, kita kena cari sokongan sahabat lah yang sama-sama dengan kita. Sebab bila kita ada kawan-kawan yang baik ni, insyaAllah kita pun akan rasa lagi kuat dan lagi berani untuk kita bergerak ke depan. Contoh tadi kan, Fatimah jom jadi AJK untuk program ni. Lepas tu kita macam fikir-fikir, Fatimah, boleh ni nak jadi AJK kan? Tapi ajaklah juga kawan kita Aminah. Bila kita ada kawan, kita akan sama-sama rasa macam, oh aku tahu aku boleh buat ni sebab aku ada kawan aku. Gitu. Kita pun duduk dalam circle yang baik yang sama-sama support kita lah. Jadi kita rasa benda tu lebih yakin untuk kita buat kerja tu gitu. Okay, seterusnya yang terakhir adalah kita kena percaya yang semua perkara ni ada proses dia. Macam tu. Kepimpinan ni bukan dilahirkan terus sempurna tapi dibentuk melalui pengalaman, kesilapan dan pembelajaran. Macam yelah kita tak ada lahir-lahir, okay, Dina Syamila umur 20 jadi ketua Harry Aman. Tak ada, kita tak tahu. Semua tu ada proses. Daripada semula-mula datang sini apa semua, barulah kita tahu bila kita start mencuba tu baru kita tahu oh kita ada potensi sebenarnya macam tu. Jadi macam contoh tadi, kepimpinan ni memang dibentuklah melalui pengalaman, kesilapan dan pembelajaran. Jadi contoh, jadi unit pengangkutan kan, muamalah dengan Amu. Janji dah ni, tis'ah wanus Amu. Tapi Amu tak ada. Apa pula Amu ni kan, tak datang pula. Rupanya kita salah tarik. Jadi kat situ kita belajar lah. Jadinya benda tu lama kelamaan tu kita percayalah pada proses tu. Bukan terus-terus kita dah masuk je persatuan terus okey, akulah ketua Hewi, akulah ni, akulah tu. Tak boleh lah macam tu. Ada proses dia macam tu. Jadinya saya kira itu sajalah daripada saya. Akhir sekali, jangan takut untuk mencuba sebab kadang-kadang kita fikir kita tak mampu tapi bila kita diberi amanah, barulah kita tahu yang kita ni sebenarnya ada potensi untuk melaksanakannya. Adalah satu kata-kata ni, quotes lah kan. Saya pun dapat masa saya baru datang ke Jordan ni, akak tu dia ketua Hewi Aman lah masa saya tahun 1 tu. Dia kata, kita tak akan tahu sejauh mana kita akan pergi jika tidak mula melangkah. Jadi kalau kata hari ni kita tak cuba untuk langkah, macam mana kita nak tahu sampai mana kita boleh pergi begitu. Okay. Seterusnya kepimpinan ni bukanlah soal layak ataupun tidak layak, tapi soal kita berani ataupun tidak untuk kita mencuba. Kan kalau kita tengok muasabat tarbiyah, yang terakhir sekali adalah memberi manfaat pada yang lain kan. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sayanglah kalau kita tak gunakan medan persatuan ini sendiri sebagai jalan untuk kita bagi manfaat pada orang lain. Okay. Wallahu a'lam. Semoga Allah beri kita kekuatan, keikhlasan dan juga istiqamah lah dalam setiap amanah yang kita pikul. InsyaAllah itu saja daripada saya. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Dina Syamila. Maka apa yang kita boleh rumuskan di sini adalah kerana kita tahu persatuan ni adalah sebuah medan untuk tarbiyah. Jadi kita perlulah berusaha untuk menceburi sedikit bidang ini untuk mendapatkan tarbiyah, untuk belajar di dalam itu. Dan bagaimana cara untuk yakin, sebagaimana saudari Dina memberikan 4 tips untuk membina keyakinan, iaitu yang pertama memperbetulkan niat, yang kedua belajar daripada bawah, yang ketiga adalah mencari sokongan sahabat, dan yang keempat percaya bahawa setiap perkara ada prosesnya. Maka tidak dapat dinafikan bahawa ar-rijal qawwamun 'alan nisa, namun kena ingat bahawa wanita adalah yang melengkapkan daripada separuh agama lelaki. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan persoalan kepada ahli panel kedua kita, iaitu saudari Zinirah Mushidah berkenaan ilmu di luar jamiah atau yang biasa kita kenali sebagai ilmu talaki. Baiklah saudari,
Jika kita lihat pada hari ini, ramai daripada kita selaku penuntut ilmu yang datang dengan semangat untuk belajar di jamiah. Tapi mungkin tidak ramai yang tahu tentang pentingnya talaki di luar jamiah. Jadi, bolehkah saudari kongsikan mengapa pengajian di luar jamiah ini penting untuk akhwat dan bagaimana untuk menyeimbangkan antara pengajian luar tersebut dengan jadual kuliah di jamiah? Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudari moderator kita yang petah berkata-kata, saudari Afzan. Jadi daripada persoalan tadi kita tahulah ada dua persoalan yang timbul. Yang pertama, macam mana kita nak tahu kenapa pengajian luar jamiah ni penting untuk kita lah, khususnya akhwat, dan bagaimana kita nak menyeimbangkan di antara jamiah dan juga kelas-kelas lain termasuk persatuan lah. Tapi dalam konteks ni kita fokus kepada pembelajaran, iaitu menuntut ilmu. Jadi kat sini ilmu luar ataupun talaki itulah dimaksudkan kepada ilmu kita menuntut ilmu khusus kepada ilmu agama. Dia menjadi salah faham bila kita fikir ilmu talaki ni untuk orang yang nak jadi ustaz-ustazah je. Maksudnya kalau takhasus kita iktisad ke, lughah sahaja ke, selain dirasat Islamiah ke, kita tak ada kepentingan untuk kita terlibat dalam pembelajaran luar jamiah, pembelajaran secara bertalaki. Jadi hakikatnya talaki ni adalah satu proses untuk kita menuntut ilmu dengan cara kita berhadapan dengan masyayikh, kita mengaji satu kitab tu dari kulit ke kulit. Dan bukan sahaja talaki ni untuk orang yang nak jadi guru ataupun orang yang nak jadi ustaz-ustazah, tapi untuk kita belajar, untuk kita fahami dan mengamalkan ilmu fardu ain itu sendiri. Dari segi akidahnya, dari segi fiqhnya, dari segi tasawufnya. Jadi bila kita bertalaki ni bukan sahaja untuk kita dapat ilmu, tapi untuk kita fahami cara dan juga manhaj bagaimana ulama-ulama zaman dahulu mereka berfikir dan memahami setiap nas-nas syarak. Sebab kita tengok kita ni majoriti lah pelajar-pelajar yang belajar kat sini, khususnya kita ni memang dalam bahasa Arab dan juga takhasus kita syariah lah kan. Jadi kita kita memang akan terlibat dengan fiqh ilmu usuluddin, ilmu fiqh usul, dari segi tasawufnya, akidahnya, memang kita akan terdedah dengan ilmu-ilmu syariah tu. Jadi perlu untuk kita faham bagaimana kefahaman ulama. Kita memerlukan kefahaman ulama, bukan kefahaman kita sendiri. Dok ni nak ikut kepala je lah kan, nak letakkan setiap nas-nas syarat tu. Dan kita ni bukan ni mujtahid macam ulama-ulama terdahulu, tapi untuk kita memahami setiap nas-nas yang dikeluarkan, ijtihad yang dikeluarkan oleh ulama, perlu untuk kita bertalaki. Maka di sini menuntutlah kita untuk tidak sahaja fokus kepada pembelajaran di jamiah, tapi perlu kepada kelas-kelas di luar. Jadi untuk kita tahu kepentingan, dari situ kita nampaklah kepentingan untuk kita belajar ilmu talaki, tapi saya sebutkan jugalah kemuliaan dan kepentingan bila kemuliaan ilmu agama dan juga kelebihannya. Saya sebutlah beberapa dalil. Yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Jadi kita ni menjadi wajib lah, sebab kita dah kat sini tugas kita untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu-ilmu fardu ain tu, hukum kita menuntut ilmu ni bukan yang fardu kifayah, bahkan fardu ain. Sebab siapa lagi yang nak mengangkat syariat tu kalau bukan kita sebagai orang yang menuntut ilmu syariat. Dan ada dalil yang kedua, syahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Dia, demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dan juga yang kita tahulah kan, sabda Nabi SAW, Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan banyak-banyak dalil yang menunjukkan bahawa pentingnya untuk kita menuntut ilmu dan kelebihan. Sesiapa yang menginginkan kebaikan,
yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka dia akan difaqihkan dalam ilmu agama. Dan saya nak sentuh jugalah berkaitan dengan pembahasan ilmu-ilmu agama. Okey, kita tahu dah perlu belajar ilmu selain jamiah, di luar jamiah. Jadi apa yang kita perlu belajar? Jadi kita tahulah kita ada dua pembahagian, iaitu ilmu alat dan juga ilmu maqasid. Ilmu alat ni dari segi nahunya, sarafnya, balaghahnya, mantik, usul fiqh, mustalah hadis, ulum Quran dan lain lagi. Dan ilmu maqasid tu pula adalah tafsir, hadis, akidah, fiqh dan juga tasawuf. Kalau kita tengok balik hadis Jibril yang mana ada satu hari tu Allahumma salli Muhammad, ada satu hari tu malaikat Jibril datanglah kan dan bertanyakan kepada Nabi tentang iman, Islam dan juga ihsan. Maka daripada hadis tu kita dah tahu beberapa asas-asas ilmu, iaitu dari iman tu kita tahu kita perlu mempelajari akidah. Dari tentang Islam tu perlu untuk kita mempelajari ilmu fiqh, dan juga ihsan perlu untuk kita mempelajari ilmu tasawuf. Jadi seterusnya persoalan jugalah, ilmu fardu ain tu wajib untuk kita semua orang Islam. Jadi dari mana ilmu fardu ain ni diambil? Kita sedia maklum semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat ni kita punya rujukan, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Dan dua-dua sumber ini kita tak dapat nafikan, kedua-dua sumber ini berbahasa Arab. Jadi tidaklah untuk kita ni menguasai ilmu alat sebagai wasilah untuk kita belajar ilmu maqasid. Dan Ustaz kita selalulah pesan, seorang usuli mestilah lughawi, tapi tak semestinya lughawi tu usuli. Katanya kita ni sebagai penuntut ilmu, kalau kita nak menjadi orang alim, perlu untuk kita menjadi lughawi, iaitu orang yang memahami bahasa Arab. Tapi tak semestinya orang yang memahami bahasa Arab tu, dia tu adalah usuli. Jadi kalau kita nak alim dalam sesuatu ilmu, perlu yang pertama sekali kuasai ilmu alat kita, nahwu saraf kita, bagaimana kita nak membaca kitab kalau qawaid tu kita pun tak kuat. Jadi ilmu-ilmu ni dia akan diajar di jamiah tau, tapi hanya ikut silibus. Ada silibus dia, belum dengan kita, mungkin doktor pun cara doktor mengajar dia tak akan mengajar macam mana kita bertalaki. Doktor akan ikut silibus dia, ikut kepada masa. Kita kelas pun mungkin seminggu 3 kali je. Setiap kelas tu sejam saja. Ada juga yang sejam setengah kan. Jadi memang tak cukup lah untuk kita belajar dari segi lughawi itu sahaja di jamiah. Maka perlu kepada ilmu-ilmu tambahan. Dan satu lagi lah, talaki ni hakikatnya untuk kita membina malakah, untuk membina kefahaman diri kita sendiri, bukan semata-mata kita belajar ni untuk dapat sijil dan pekerjaan sahaja. Jadi untuk masa 4 tahun korang kat sini, manfaatkan masa sebaiknya. Sibukkan diri, pastikan setiap apa yang tindakan kita buat kat sini benda-benda yang bermanfaat lah. Boleh untuk berhibur, tapi hakikatnya kita kena tahu tugas kita kat sini adalah untuk belajar tanpa kita meninggalkanlah persatuan. Sebab apa? Daripada persatuan tu kita boleh melatih kemahiran. Contoh, kita dah belajar dah banyak ilmu, tapi macam mana kita nak mengajar masyarakat kalau kita tak tahu bagaimana nak bermuamalah dengan masyarakat? Maka penting juga untuk persatuan. Begitulah. Jadi untuk persoalan yang seterusnya, bagaimana kita nak menyeimbangkanlah talaki dan juga jadual kuliah. Jadi yang pertama sekali, kita kena kenali tahap diri kita sendiri. Kita tak boleh, semua kelas kita nak ikut, apa-apa kelas kita join je tanpa kita mengetahui kitab tu kitab mubtadi ke, kitab mutawasid ke. Belajar tentang ilmu alat kan, terus nak masuk syarah ilmu Ibnu Aqil. Tak bolehlah macam tu. Kena start dulu dengan matan bina, dengan matan ajurumiyah, barulah kita boleh kepada peringkat yang seterusnya. Begitu juga dengan ilmu akidah. Tak boleh nak masuk kitab-kitab yang berat tapi hakikatnya kita tak mampu pun. Gitulah. Dan itu adalah salah satu punca kita mudah putus asa dalam belajar. Gitulah, kita bukan tahap kita tapi kita nak juga. Kita ni nak belajar, tak boleh terlalu semangat. Bila terlalu semangat ni, itulah menyebabkan kita mudah futur.
Jadi yang pertama, kenali tahap diri kita. Bila kita sampai kat sini, kita baru nak belajar, belajarlah kitab-kitab yang mubtadi' dulu. Sebab tu selepas SMB ni, setiap mantikah akan ada daurah nahwu sharaf dan juga daurah yang ditetapkanlah daurah, contoh kalau di Perma kita akan ada daurah iftitahiyah yang memfokuskan kepada ilmu-ilmu alat, kemudian ilmu maqasid. Dan yang kedua, kita kena tetapkan goal kita. Kena ada matlamat. Kalau tak ada matlamat, kita follow the flow sahaja, insya-Allah kita tak nampaklah jalan tu. Kita kena tahu apa yang kita nak capai kat sini, apa yang kita nak khatamkan dulu, apa yang kita nak fokuskan dahulu. Dan yang ketiga, rangka strategi. Lebih kurang jugalah kena ada penetapan matlamat dan goal, barulah kita boleh merangka strategi bagaimana kita nak bertalaki dan menyeimbangkan juga jadual kita kat jamiah. Selepas tu barulah kita boleh fokus juga kepada ilmu-ilmu selain di luar jamiah. Dan seterusnya, kita asingkan waktu untuk kita belajar subjek jamiah dan juga waktu talaki. Dia tak bolehlah belajar je tapi tak ada masa untuk kita murajaah balik. Ilmu dia akan kuat, dia akan lekat kat diri kita bila kita belajar, kita murajaah, kita muzakarah. Tak boleh belajar saja tapi kita tak mengulang kaji, kita tak muzakarah, kita tak berbincang ilmu tu dengan kawan-kawan kita. Dan dikaitlah juga dengan poin yang seterusnya, cari circle belajar kita. Cari circle belajar, cari circle muzakarah. Bila kita dah join kelas-kelas talaki ni, tak bolehlah bila dah habis kelas, okey tunggulah minggu depan pula. Lepas tu macam kat jamiah, kalau kita tak ada circle belajar, insya-Allah kita mudah futur lah. Sebab tu perlunya ada circle-circle yang baik. Kalau kita tak jumpa circle yang baik, kita lah yang membina suasana tu. Kalau tak ada yang menggerak, kita lah yang menjadi pemula dan penggerakan. Begitulah. Dan saya suka untuk sebutkan jugalah kata-kata Imam Syafi'i, bagaimana kita nak mencari ilmu. Saya rasa ni famous dah lah kan. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unabbi'uka an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadin wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tul zaman. Iaitu kata Imam Syafi'i, kita tidak akan memperolehi sesuatu ilmu itu kecuali 6 perkara. Yang pertama, kecerdasan. Tak bolehlah hok bodoh-bodoh saja, hok cerdas-cerdas ni malah pula nak ngaji kan. Yang pertama kena ada kecerdasan. Dan kecerdasan tu dia tak akan ada sendiri. Perlu kerajinan, perlu disiplin, kita perlu mencari. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang mendatangi. Jadi macam mana kita nak mendapatkan ilmu? Kita tak perlu tunggu ilmu itu datang kepada kita, tapi kita yang mencari. Barulah akan hadirnya kecerdasan. Bila kita banyak dah belajar, insya-Allah lah Allah memberi futuh kepada kita. Dan yang kedua, semangat. Kena ada semangat juga. Tapi tak boleh banyak nak semangat. Tapi hakikatnya semangat ni adalah salah satulah untuk kita jadi lebih himmah, ada himmah untuk menuntut ilmu. Bagaimana nak ada semangat? Kena ada matlamat kita. Bila ada matlamat, barulah kita lebih semangat. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh. Tak ada sungguh-sungguh, tak dapatlah kan. Lepas tu yang keempat, berkecukupan dari segi kewangan kita. Yang kelima, bersahabat, iaitu dengan bersahabat dengan ustaz. Maksudnya kita kena ada guru kita bila kita belajar. Tak boleh kita bertalaki ni, istilah talaki ni kita berhadapan mengaji dengan masyayikh ataupun guru kita. Dia tak akan disebut talaki bila kita jenis yang cukuplah aku study ngaji kat YouTube je, banyak dah. Dia tak boleh. Dia lain, dia punya aura dia. Jadi perlu untuk kita ada rujukan kita. Macam kat jamiah, kalau kita tak faham, tanyalah doktor-doktorah kan. Ini masalah lah juga dalam kalangan kita. Bila kita tak faham, kita akan senyap je lah. Sebab malu. Malu ni adalah salah satu penyakit lah untuk kita sebagai penuntut ilmu, lagi-lagi akhwat. Malu nak bertanya. Sampai pernah dalam satu masa tu, doktor kita kat jamiah ni, dia ambil musyarakah dari pelajar lah. Dia kena bercakap dekat kelas. Kelas tu online. Lepas tu siapa yang musyarakah, barulah doktor bagi dia markah musyarakah. Markah musyarakah ni markah kita aktif kat kelas lah kan, sebab dia termasuk juga dalam muadal kita kat jamiah. Lepas tu Malizi ni waktu tu dia orang malulah nak angkat tangan, nak bercakap sebab Arab ni laju. Lepas tu kita pun kalau kita nak cakap, kita tak tahu nak jawab apa.
Sampai ada yang kata minta maaf doktor sebab saya malu nak bercakap kat kelas, dia kata macam tu dekat doktor. Lepas tu doktor bagi stepek gini, la haya'u fil ilmi. Doktor kata tak ada rasa malu sepatutnya sebagai korang penuntut ilmu ni untuk rasa malu dalam menuntut ilmu. Sebab itulah yang akan menghalang kita untuk kita dapat lebih lagi. Dan yang terakhir memerlukan waktu yang lama, tulus zaman, memerlukan waktu yang lama lah. Nak kata kalau kita mengaji setahun saja memang tak cukup lah. Kita nak membina malakah dalam menuntut ilmu ni, dia memerlukan masa yang lama. Bila memerlukan masa yang lama, maka perlulah untuk kita sabar, sentiasa fokus untuk upgrade tahap kita. Dah khatam kitab-kitab Mu'tadi, cubalah untuk baca beberapa kitab mutawasid. Dan kita kena sedarlah bila kita Mu'tadi ni, kita tak perlu tergopoh-gapah pun dalam kita nak belajar. Sabarlah, sabar dalam menuntut ilmu, sebab bila sabar ni ambil waktu yang lama, memerlukan sabar, dan kita kena sabar bila kita tak faham. Ada orang bila dia tak faham, dok dia dah ni, tak apalah, boleh masuk dah. Memerlukan sabar. Jadi bila kita kata tentang sabar ni, bila kita bersabar, insya-Allah lah kita berusaha untuk memahami ilmu dan tak putus asa dalam belajar. Jadi nasihat untuk saya dan juga kita semua, untuk masa-masa yang berbaki, sentiasalah cari dan fokuskan, cuba untuk kuasai ilmu-ilmu alat dan juga maqasid, dan tanpa kita mengetepikan ilmu-ilmu di jamiah. Sebab kat jamiah ni dia lebih fokus kepada perbahasan sesuatu ilmu. Tapi dasar-dasar setiap ilmu tu bagaimana kita nak dapat melalui kelas-kelas di luar lah. Kelas-kelas daurah Quran ke ataupun kelas-kelas talaki ke. Jadi mungkin kita tak mampulah nak join semua kelas kan. Tak mampu untuk join semua. Kita nampak semua benda aku nak join. Tak mampu. Tapi hakikatnya cubalah untuk tahu, kuasai dulu yang asas, barulah kita upgrade dan yang seterusnya. Kita tak mampu kuasai semua, tak mampu amal semua, maka janganlah kita tinggalkan kesemuanya. Itu sahaja, wallahu ta'ala a'lam. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Zini Rahmushidah. Masya Allah, dia punya penjelasan tu sangat jelas, sangat keminda lah. Jadi apa yang saya boleh katakan daripada yang saudari Zini Rahmushidah katakan tadi, sebenarnya kita untuk belajar agama ni bukanlah sebab gelaran, bukan sebab pangkat dan sebagainya, tetapi sebab kita ada iman. Jadi kita perlu untuk menuntut ilmu agama ni, dan bukan juga sebab kita nak jadi ustaz ataupun ustazah, tapi sebab kita nak jadi hamba Allah yang taat. Jadi kalau kita tengok tadi, saudari Zinrah ada bagikan 5 tips tentang bagaimana untuk kita slowly bahagikan masa antara talaki dan juga kuliah di jamiah. So antara tipsnya adalah, yang pertama mengetahui tahap diri, yang kedua menetapkan matlamat, yang ketiga merangka strategi, yang keempat mengasingkan antara waktu belajar dan juga waktu talaki, dan yang terakhir adalah mencari circle yang belajar. Jadi saya setujulah dengan kata-kata daripada Masyaikh tadi yang kata la hayat fil ilm. Kita peribahasa Melayu pun kata malu bertanya sesat jalan. Jadi saya rasa kita sebagai talibul ilm, eloklah kalau kita sama-sama bertalaki, cari juga ilmu luar untuk kita tambahkan kefahaman kepada kita untuk kegunaan di masa akan datang. Jadi seterusnya kita beralih kepada soalan yang seterusnya lah, kepada saudari Nurul Jannah berkenaan menjaga bi'ah solehah dalam hikmat dan kehidupan harian. Baiklah, kalau kita tahu bi'ah solehah ni kan antara perkara yang selalu disebut, tapi realitinya susahlah untuk kita menjaga, terutamanya bila kita mula sibuk dengan urusan persatuan dan sibuk dengan kehidupan harian. Jadi, bagaimanalah untuk akhwat ni boleh kekal berperanan dalam menjaga bi'ah solehah, khususnya dari segi ihtilat, daripada segi pemakaian dan akhlak dalam organisasi, terutamanya apabila berjauhan daripada keluarga. Jadi dipersilakan saudari Jannah untuk merungkaikan permasalahan ini. Boleh ke suara saya? Line kat saya putus-putus. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, untuk yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada moderator, MC kita dan juga yang dihormati iaitu Ketua Hewi MPM-MJ iaitu Aisyah Izwani dan rakan-rakan Ketua Hewi dan juga adik-adik yang baru sahaja sampai di bumi Jordan. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamatlah kalian kata melayari kehidupan 4 tahun di Jordan dan boleh tadaburlah sebaiknya dan carilah hikmah kenapa kalian dipilih untuk berada di sini. Okey, soalan yang diutarakan iaitu untuk macam mana akhwat ni nak menjaga bi'ah solihah dalam konteks berpersatuan dan juga bermuamalah seharian kita. Okey, yang pertama, perkara ni dah disebut oleh Ketua Hewi PPMA iaitu yang ini kita kena jaga niat kita. Okay. Dalam berpersatuan, kita kena betulkan niat kita. Kenapa kita berada dalam persatuan tersebut? Sebab apa? Setiap amalan kita ni berkait dengan niat. Sekiranya kita berniat adalah untuk mencari redha Allah dan juga redha Rasulullah, maka kita akan berpandukan ke arah sana. Sekiranya kita niatkan sebaliknya, maka sebaliknya lah yang kita akan dapat. Maka niat itu perkara yang sangat-sangat penting. Dekat mana-mana pun kita perlu betulkan niat kembali. Dalam harian kita sendiri pun, kata niat ikhlas ni yang akan menjadikan setiap apa yang kita buat, bekerja, tidur, belajar, semua tu adalah merupakan satu ibadah. Jadi nak dikatakan bahawa niat ni adalah salah satu benda yang penting. Jadi kita kena memperbaharui niat. Dan saya rasa tak asing dah daripada dulu lagi. Daripada sekolah menengah lagi, daripada sekolah rendah, niat, kena jaga niat, kena perbaharui niat. Jadi niat ni adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Okey, yang kedua, dalam kita ni berpersatuan, kita kena pentingkan amalan bersyura ataupun bermusyawarah, iaitu berbincang. Okey, kita jangan rasa keputusan kita adalah yang paling betul, yang paling bagus. Tak. Kita perlu berbincang dengan orang lain, berbincang dengan ahli mesyuarat kita, berbincang dengan ahli program kita. Kita rasa kita betul dah. Tapi ada juga pandangan orang lain, sudut pandang orang lain yang lagi luas dari kita. So, tak salah pun untuk kita belajar dengan mereka bahawa nanti dekat Jordan, sekarang lah kat Jordan, kalian akan berjumpa dengan pelbagai orang dan pelbagai ragam. Dan pemikiran mereka kemungkinan lebih luas daripada kita. Jadi bersiap sedia untuk kalian belajar, buka minda kalian, persiapkan diri kalian untuk belajar. Jadi amalan kata syura ni bukan amalan yang kata baharu. Perkara ini telah pun dia kata apa? Dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Macam mana Rasulullah SAW ni untuk mengurus umat mereka dalam politik ke apa benda ke dan urusan harian, maka Rasulullah ni akan ajak berbincang. Pergi orang yang datang kepada Rasulullah, dia akan minta pandangan Rasulullah, dan Rasulullah pun bukan hanya buat keputusan daripada dia sahaja, dan ajak juga para sahabat untuk berbincang. Jadi dalam Al-Quran juga menyuruh kita wamruhum syura bainahum. Maksudnya kita perlulah berbincang. Jangan kata kita macam ni, kita dah nampak baik dah, ada lagi yang nampak lagi baik. Okey, seterusnya dalam berpersatuan ataupun harian ni lah kita perlu untuk jaga adab lah. Menjaga tutur kata kita, menjaga elakkan daripada kita bergosip, fitnah. Dan di akhir zaman ni, kata fitnah yang paling besar juga adalah perempuan lah. Perempuan menjadi fitnah. Keluar sahaja daripada rumah, maka perempuan telah bersiap sedialah untuk membuka ruang-ruang fitnah. Dekat mana-mana pun akan jadi ruang fitnah kepada kita. Daripada segi kita berpakaian, daripada segi kita bermuamalah, make up ni kita. Make up ni pakai sekadar cukup untuk menutup pucat sahaja macam tu.
tak minyak wangi semua tu. Jadi itu orang kata menariklah perhatian-perhatian yang tak sepatutnya. Maka kita perlulah jaga adab-adab kita. Jadi dalam orang kata dalam kehidupan seharian pun kita perlu jaga hubungan baik bersama orang lain adalah untuk menunjukkan bahawa akhlak orang Muslim ni adalah akhlak yang paling terbaik. Okey. Dalam persatuan yang paling penting adalah kita perlu jaga pergaulan antara syabab dan juga akhwat. Kalau dalam konteks Jordan yang telah pun dibincangkanlah dalam top heavy di peringkat PZ Persatuan Zon masing-masing yang telah pun dibentangkan oleh ketua heavy masing-masing, kita ada cakap tentang bi'ah solehah kan. Okay. Saya untuk remind balik korang apa itu bi'ah solehah. Okay, bi'ah ni adalah suasana, solehah ni adalah suasana yang baik. Soleh ni perkara yang baik. Maka maksudnya ada pun persatuan telah menetapkan bi'ah solehah begini adalah untuk mencapai KPI bi'ah tersebut. Untuk kalian ni supaya kita duduk di Jordan sebagai seorang pelajar agama, kita ada KPI kita macam tu. Kat mana-mana pun dalam hidup kita ni tak akan lari daripada peraturan ataupun adab yang telah pun ditetapkan. Kalau kita nak jadi orang yang beradab, kalau kita nak jadi orang yang kata berdisiplin, maka kita perlu untuk ada kata apa dalam diri kita, kita perlu ada keteguhan ataupun satu prinsip yang teguh. Kita sebagai seorang perempuan, kita perlu ada prinsip yang teguh yang mana tak digoyahkan oleh orang lain. Untuk menjadikan kita ni seorang yang perempuan yang berani, seorang perempuan yang solehah. Jadi dekat mana-mana pun prinsip yang perlu untuk kita pegang ni adalah dia adalah untuk menghindarkan daripada kita ni melakukan kesilapan, untuk menghindarkan fitnah, untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang perempuan. Maksudnya sangat-sangat penting untuk ada prinsip tersebut. Yang mana prinsip ni lah yang orang lain tak boleh runtuhkan kita. Tak boleh pun untuk menjatuhkan kita. Macam tu. Contoh. Kalau kata dalam konteks persatuan kan. Kalau kata contoh waktu solat pukul 1. So dia orang nak teruskan program. So bila mana korang tegaskan bahawa kalian kata pukul 1, sebelum pukul 1 dah habiskan program, maka kalianlah yang memulakan perkara tersebut untuk kata berhentikan program. Hentikan program pada waktu tersebut untuk solat dahulu. Okey, yang seterusnya, berkenaan dengan nak bina bi'ah solehah ni, yang paling utama adalah berkaitan dengan kita kena jaga solat dan juga ibadah kita. Sama ada jadual program ataupun jadual musyarat semua tu, kalau boleh jangan abaikan solat. Maksudnya malah dalam masa yang sama kita perlu untuk mengutamakan dan menggalakkan solat berjemaah. Macam tu. So sambil-sambil tu sama ada biasanya kalau nak estimate masa, kita akan sedia masing-masing dah get ready wuduk, time tengah azan kita solat, baru kita sambung balik. Macam tu. Okay. Solat ni adalah merupakan satu asas lah, paling lah ni nak kata dalam pembinaan bi'ah solehah kita. Jadi dengan solat lah kita dapat jaga semua perkara. Okey, dalam persatuan dan harian kita ni, kita perlukan untuk orang kata mengutamakan ukhuwah dan juga tolong-menolong. Sebab apa? Kita dah jauh daripada family kita. Bila kita jauh daripada family kita, maka yang ada dengan kita adalah kawan-kawan kita. Yang ada sekeliling kita ni akan tolong kita. Yang itulah. Jadi tak perlu pun untuk kata menyendiri. Macam tu. Kalau menyendiri tu, takkan payahlah orang nak tolong kita. Kita ni tak berkomunikasi dengan orang lain. Jadi agak macam orang pun tak nak tegur kita macam tu. Jadi kalau boleh, libatkanlah diri kita dalam persatuan, libatkan diri kita dalam masyarakat komuniti Arab juga, supaya kita ni dapat manfaat daripada ni. Dapatlah kita dapat belajar bahasa Arab,
ke komuniti ni pun, selain korang sakit ke apa ke, maka ada kawan-kawan yang tolong jaga, ada yang pergi cari ubat semua tu. Kalau korang seorang-seorang, orang pun tak tahu korang ni sakit ke tak. Situ. So bila kalian tahu ahli heavy ni sakit ataupun ini, maka akan ada yang turun, ketua heavy akan turun ke, yang ni akan turun ke. Jadi libatkan diri kalian, jangan duduk terperak saja, jangan bazirkan masa. Itu. Yang mana Allah rakamkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalian rasa dah makruf dah kot dengan ayat Quran tersebut. Okey. Yang seterusnya orang kata dalam bila mana kalian berpersatuan, bila mana dalam keadaan seharian kita ni, kita elakkanlah untuk ada program-program yang berunsurkan hiburan yang melampau, percampuran, maksudnya percampuran bebas. Maka kat sini orang kata daripada persatuan lah, daripada kita ni lah sendiri untuk kita amal ma'ruf nahi munkar tu. Kita menahikan kemungkaran tersebut, maka kita perlulah untuk mengelakkan daripada unsur-unsur lalai. Sebagai kita ni, orang kata darjat kita dengan orang lain, maksudnya orang yang tak belajar agama tu berbeza. Jadi kita ni kalau boleh, bila kita belajar agama, maka beragamalah kita. Janganlah belajar agama tapi takut agama. Jadi bila sampai kat Jordan, maka jaga bi'ah solehah, maka jaga diri kita daripada unsur-unsur yang tak sepatutnya mempengaruhi kita. Okey. Seterusnya bila mana kita dah pun diberikan amanah ataupun kita dah pun berada di dalam bi'ah ilmu, bila mana kalian dah sampai di Jordan ni, maka akan ada kelas talaki, akan ada kelas yang dibuatlah kalau dekat kalau dekat Ebik kita ada darisan, kalau dekat Aman kita ada madarik, dan dekat Mafrad saya tak ingat, dekat Mutah pun kita ada ruang. Maka join, subuhkanlah kata ilmu dan juga tazkirah. Dan sebagai seorang pemimpin pun nanti, kalau korang jadi pemimpin, maka kalian kena letakkan benda tu. Takkanlah kalian hanya sekadar belajar di dalam jamiah saja tanpa menghiraukan ilmu di luar jamiah. Kalau belajar di jamiah tu hanya sekadar basic sahaja. Yang menjadikan kalian ni lagi mantap, lagi bagus adalah kalian belajar dekat talaki. Okey. Bila mana kalian dah pun jadi seorang kata kepimpinan, bila kalian duduk dalam persatuan, maka dekat situ kalianlah akan menjadi qudwah hasanah kepada orang lain. Orang akan hormat kalian, orang akan ni. Jadi bila perkara tersebut telah pun kata ada tanggungjawab, maka kalian perlulah untuk islah nafsih wadu'u rairuh. Maka baiki diri kalian dan mengajak kepada orang lain. Kalaulah kalian islah nafsih, aku nak baiki diri aku je, aku tak nak pun duduk dengan orang lain, tak nak pun ajak orang lain semua tu, tak bagus juga. Kalau ajak orang lain tak islah nafsih pun tak okey juga. Maka kedua-dua tersebut perlulah selari. Islah nafsih wadu'u rairuh. Perlulah untuk kita membaiki diri kita dan mengajak kepada orang lain. Bila mana kita pun telah pun diberi amanah, maka laksanakanlah sebaiknya supaya kita dipertanggungjawabkan, akan dijawabkan oleh Allah dalam keadaan yang tenanglah, dalam keadaan yang kata aku telah pun melaksanakan apa yang telah aku pikul pada hari itu. Okey. Jadi pada kata kesimpulan yang kita boleh buat adalah nak dikatakan bi'ah solehah ini tidak akan dapat dicapai kecuali diri kita sendiri yang mempunyai prinsip yang untuk menjaga bi'ah solehah itu. Dan kalau kita tengok apa sahaja persatuan buat adalah untuk menjaga bi'ah solehah kat sini. Maka dalam masa yang sama tak semestinya bi'ah solehah itu atas satu kepala saja, maka perlu kepada orang lain juga. Dekat sini kita perlu untuk saling menolong dalam kebaikan, dan kita perlu mencegahlah kemungkaran tu pun bersama-sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi perlulah untuk kita bergerak dalam ramai-ramai, jangan bersorangan, sebab bila seorang akan futur. Jadi itulah sedikit sebanyak nak kata macam mana kita nak jaga bi'ah solehah, macam mana kita nak menjadi seorang
perempuan yang kata kita takkan dapat untuk capai menyaingi lelaki dalam apa-apa jua ni, tapi kita mampu untuk tolong mereka di peringkat belakang, di peringkat sebagai pertolongan buat mereka, tapi itu tidak merendahkan martabat perempuan sebab Nabi pun sendiri kata Nabi telah pun mengangkat diri kita ni perempuan daripada sejahil-jahil dulu, daripada orang pada zaman jahiliyah dulu membunuh anak perempuan, maksud perempuan ni dihina sehinggalah kita dapat menjadi seorang perempuan yang huriyah, yang bebas buat apa sahaja. Jadi janganlah kalian merendahkan diri kalian, janganlah kalian tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka perlulah untuk kalian keluar juga berkomuniti, perlulah kalian juga untuk memberilah manfaat kepada orang lain. Untuk itu saja, wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jannah atas perkongsian yang sangat bernas. Tertarik dengan kata-kata Saudari Jannah, kita hidup ni bukanlah untuk menyaingi lelaki tetapi untuk menjadi tulang belakang kepada mereka. Jadi apa yang saya boleh katakanlah, walaupun kita ni dilahirkan sebagai seorang wanita, jangan pernah merasakan diri ni terlalu lemah dan jangan terlalu meninggikan diri sehingga kita menghilangkan martabat-martabat yang sepatutnya ada pada seorang wanita. Kerana sebaik-baik wanita Islam adalah mereka yang menjaga maruahnya, yang menundukkan pandangan dan yang menjaga solat mereka. Jadi apa yang saya boleh konklusikan daripada perkongsian daripada Saudara Jannah adalah dalam kita meneruskan kehidupan seharian, antara yang perlu dijaga adalah yang pertama, kita perlu memperbetulkan niat. Yang kedua adalah kita perlu sentiasa bermusyawarah. Yang ketiga, menjaga adab dalam berhubungan. Yang keempat, menjaga pergaulan antara syabab dan akhwat. Seterusnya, menjaga solat dan menjaga ibadah. Seterusnya, mengutamakan ukhuwah dan tolong-menolong. Seterusnya, melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, terutamanya apabila kita berada pada pimpinan persatuan. Seterusnya adalah menyuburkan dada dengan ilmu, sama ada ilmu di dalam jamiah ataupun di luar jamiah. Dan yang terakhir adalah menjadi qudwah hasanah kepada semua. Jadi, saya rasa tajuk ini sangatlah dekat ya dengan kita sebagai seorang wanita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baiklah, akhwat sekalian, saya akan teruskan forum kita pada hari ini dengan soalan kepada panel kita yang terakhir, iaitu Saudari Syaimak. Baiklah, Saudari Syaimak, saya ingin bertanyakan berkenaan dengan ukhuwah, kebersihan dan pengurusan diri yang merupakan cerminan kepada seseorang akhwat itu. Jadi, soalan saya adalah bagaimana contohnya dalam sekarang ni, dalam suasana yang kita duduk di Jordan, terutamanya dalam rumah sewa, dalam komuniti kecil, dan macam mana untuk kita menguruskan diri, menjaga ukhuwah yang sangat penting tu. Jadi boleh tak saudari kongsikan bagaimana cara menjaga kebersihan diri dan rumah, menjaga hubungan sesama akhwat dan mengurus masa dengan baik? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ke? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudari moderator, Saudari Afzan. Seterusnya kepada ahli jawatan kuasa MPS, Ketua Hewi MPMJ Saudari Aisyah, sahabat seperjuangan saya, mama-mama Hewi sekalian, dan adik-adik ataupun sahabat-sahabat lah, mahasiswi baru yang dikasihi. Jadi terima kasih kepada soalan yang diajukan. Kalau kita tengok soalan yang diajukan terbahagi kepada 4 sebenarnya. Yang pertama tentang kebersihan diri dan rumah. Yang kedua tentang kebersihan diri 1, kebersihan rumah 2, pengurusan masa, dan ada juga berkaitan dengan ukhuwah. Jadi saya sentuh dululah berkaitan dengan kebersihan diri dan rumah. Kalau tadi saudari moderator ada dia kecilkan skop berkaitan dengan komuniti kecil, kita duduk dalam rumah sewa, duduk dengan kawan-kawan ahli rumah yang bermacam-macam background. Kita ni bila datang sini, kita jumpa dengan kawan-kawan baru lah kiranya kan. Kawan-kawan baru yang kita sedar bahawa diorang ni datang daripada macam-macam background. Jadi yang pertama tentang menjaga kebersihan diri dan rumah ni sebenarnya kena bergerak selari lah. Okey, macam mana kita nak jaga kebersihan rumah tu sebenarnya bermula dengan kita menjaga
kebersihan diri. Macam mana orang nak jaga rumah kalau dia tak bermula dengan menjaga kebersihan diri dia? Macam kita selalu dengar, orang kata nak tengok perempuan ni, tengok macam mana katil dia, tengok macam mana bilik dia. Kalau kemas, maka kemaslah dia. Dan sebenarnya dalam konteks ni juga saya nak tekankan berkaitan dengan common sense lah. Common sense ni kita selalu dengarkan klise orang kata. Daripada sekolah menengah orang sebut common sense. Sampai masuk diploma, kalau ada yang diploma, common sense lagi. Dan saya tak nafikan sampai universiti ni pun, degree ni pun masih ada orang-orang yang kurang common sense. Jadi kalau kita nak ceritakan pasal common sense ni sebenarnya maksud dia mudah tau. Maksud dia pemikiran akal yang mudah, yang mana kita tak perlu satu pemikiran yang semua orang dah tahu, tak perlu diajar pun. Tapi tak dinafikan zaman sekarang masih ada orang yang tak kurang common sense-nya. Sampai sekarang pun kalau nanti mungkin kalian ada masuk dalam group confession, setiap PZI ada yang buat group confession macam kita di peringkat Pismas ni pun ada confession. Banyak sangat orang luahkan pasal common sense. Masih ada ahli rumah, kadang-kadang dia direct, ahli rumah saya, ahli bilik saya, kurang ni, kurang tu. Tapi mungkin kita boleh juga berbalik kepada diri kita dulu lah. Kita ni sebenarnya nak komplain banyak, kita ni jaga tak dulu? Kita ni jaga tak? Sebab kadang-kadang orang tengok orang lain. Sebabnya kita ni bila duduk dengan kawan-kawan, sebenarnya kita ni memberi pengaruh tau kepada kawan-kawan. Sama ada kita memberi pengaruh ataupun kita yang terpengaruh. Kalau kita memberi pengaruh, berilah pengaruh yang baik. Jadi first memang kena tingkatkan common sense. Antara nak tingkatkan common sense ni, selain daripada kita boleh fikir logik akal. Contoh, apa contohnya? Kalau sampah penuh, kita buang, kita tolong buang. Kalau contohnya kalau pagi-pagi tengok kawan-kawan masih tidur, kita kejutkan, solat subuh, solat apa-apa solat yang biasa orang kadang-kadang ada yang penat-penat tertidur, kita kejut tanya dah solat ke belum. Benda tu semua common sense. Benda-benda simple yang memang tak perlu diajar, kita boleh common sense. Antara inisiatif lain lah kalau contoh nak lebih menjaga kebersihan rumah ni contohnya, sebabnya ada orang dah tak boleh kita nak tegur bab common sense, kita cubalah buat inisiatif lain. Contohnya apa? Buat jadah rumah. Hari ni siapa masak? Hari ni siapa buang sampah? Hari ni siapa sapu ataupun kemas ruang tamu dan sebagainya. Kita boleh bahagikan ikut macam tu. Sebabnya apa masalah pun dalam dunia ni mesti ada jalan penyelesaian dia. Kalau kita tak boleh yang ini, kita cuba cara lain. Dia kalau sampai tahap memang akan ada tahap yang kita jadi buntu. Macam mana ni? Macam mana orang ni boleh jadi macam ni? Macam mana orang ni boleh tak ada common sense? Ada satu tahap kita boleh jumpa tau orang macam tu. So kita kena berbincang lah macam tadi Kak Jana sebut pasal berbincang kan. Kita kena bincang. Mungkin sebabnya tak semua orang tahu, tak semua orang dia akan memang betul-betul sampai tahap yang kita tak boleh nak selesaikan dah masalah tu. So kita ajak orang lain untuk bincang, untuk selesaikan masalah dia. So itulah antara yang saya boleh kongsikan tentang kebersihan diri dan rumah. Seterusnya ada sentuh bab pengurusan masa. Kalau ikut tadi sahabat-sahabat saya adalah sebut Zin ada sebut pasal talaki, semua itu sebenarnya berkait dengan pengurusan masa kita. So macam mana kita nak mengurus masa kita waktu dekat sini lah. Sebabnya bila kalau contoh mesti ada antara kalian yang tak pernah langsung duduk asrama, yang selama ni duduk dengan family, kita jadi first time. So benda kita kena buat sendiri. Semua benda tiba-tiba datang sini, akulah yang kena buat. Daripada sebelum ni mak ayah kita yang buat, tiba-tiba kitalah yang kena buat. Jadi pentingnya untuk kita pandai menguruskan diri, menguruskan masa. Bila dah jauh ni lagi lah kita kena, tak ada orang tahu tengok kita. Kawan-kawan kita pun, walaupun orang kata kat sini kawan-kawan kita lah, family kita, tapi kawan-kawan kita pun tak mampu nak tengok betul-betul kita ni jadual kita macam mana. Jadual harian kita ni okey ke tak okey, rutin kita ni dah bagus ke tak bagus, tak ada orang yang akan tengok kita sendiri. Macam mana kita nak mengurus masa kita sendiri. Dan dalam hadis sendiri ada dah sebut, ada satu hadis an Ibni Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al
wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Jadi dalam mafhum hadis ni, tidak akan berganjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya, bagaimana dihabiskan, ilmunya, bagaimana diamalkan, hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, serta tubuhnya bagaimana digunakan. Okay, kalau dalam hadis ni sebenarnya dia maksud tersirat yang dia nak bagi adalah berkaitan dengan pengurusan masa. Okay, antara cara-cara lah macam mana Islam ajar kita nak jaga masa ni, yang pertama tadi pun ada dah disebut tentang mulakan dengan niat yang betul. Mulakan dengan niat yang betul. Kita ni kalau buat perkara, bila kita niatkan kerana Allah, maka perkara itu menjadi satu ibadah. Katakanlah walaupun hanya sekadar kita menolong kawan kita angkat barang, niatkan ni kerana Allah, niatkan kerana kita ni tolong orang, kita nak tolong orang. So maka akan kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Yang kedua, kita kena jaga solat 5 waktu. Ini paling penting lah. Solat ni kan perkara pertama yang ditanya dekat kita pada hari kiamat nanti. Bayangkan kalau kita punya solat pun tak dijaga dengan baik, ikut waktu, maka secara adinya macam mana kita pandai nak mengurus masa tu. Ada orang kata kita ni kalau kita jaga solat, kita solat awal waktu, maka kita ada kelapangan masa yang luar biasa. Gitulah orang kata. Kita akan ada kelapangan masa yang luar biasa. Bila kita solat awal waktu kan kita jadi macam banyak lagi masa, banyak lagi perkara yang aku boleh luangkan dengan masa yang ada untuk tunggu solat seterusnya juga. Ada juga orang sebut kita ni hidup untuk menunggu waktu solat. Jadi tunggu waktu solat, dah solat, okey, seterusnya kita banyak masa, kita luangkan. Dan jangan pula kita ni banyak sangat buat kerja sampai kita lupa rehat. Jangan, kita bukan robot. Kita kena seimbangkan rehat, time rehat betul-betul. Time rehat jangan pula-pula. Kita kan sebelum tidur scroll dulu apa? Scroll reels, send reels dekat kawan-kawan. Kalau time rehat betul-betul. Bagi ni minda ni kita kosong selama-lama kita boleh tidur. Dan seterusnya lah, kita susun masa betul-betul. Yang paling penting memang InsyaAllah bila kita jaga solat 5 waktu ni, jaga solat ikut waktunya, insyaAllah kita boleh mengurus masa dengan baik. So yang seterusnya, kita cuba untuk bangun awal, solat subuh, qiyam. Faham, qiyam ni tak semua orang mampu buat dan ialah kita ni, tapi ada masa kita kena cuba untuk lazimi dan amalkan qiyamul lail. Bila kita bangun awal juga, kita pun ada banyak benda yang kita boleh buat. Ada juga tips saya pernah dengar, orang kata kan memang sepatutnya dalam Islam ajar kita lepas subuh kita jangan tidur kan, sebab time tu rezeki banyak. Jadi cuba kita amalkan, contoh dah qiyam, dah qiyam jangan pula tidur sampai terlepas subuh, jangan pula macam tu. Dah qiyam, kalau nak tidur kejap tak apalah, tapi subuh pada waktunya, dan cuba untuk stay up sampai duha at least, sampai duha. Lepas tu kalau nak rehat lah, tak ada masalah. Tapi masa lepas subuh tu lah masa di mana rezeki ni banyak. Kalau kita buat kerja kan, kita dapat sebenarnya lepas subuh tu kita dapat buat banyak sangat kerja. Ikutlah kita nak study. Kalau contohnya study tu lagi mengantukkan, kita pergilah lipat baju ke, baju-baju yang berlonggok dekat bakul tu lipat. Kalau ada kerja-kerja sekolah biasa tak mengantukkan, buat kerja sekolah. Kita bahagikan macam tu. Dan seterusnya lagi, kita dahulu utamakan yang wajib dan penting lah priority. Priority ni benda yang biasa juga, tapi yelah kita kadang-kadang lupa. Kita lupa nak bahagikan paling utamanya mana yang priority, mana yang tak priority. So yang priority ni kita dahulukan. Yang kurang priority ni kita boleh tengok selit-selit je bila-bila masa yang ada. Yang penting utamakan yang priority, jangan bertangguh. Bila kita bertangguh, lagi-lagi dalam kita ni tengah bekerja dengan orang contohnya, kita ni akan bukan hanya efek kepada diri kita tau, kita efek orang lain juga. Bila kerja kita bertangguh, kesianlah dekat orang lain. Orang lain tu pula bukan setakat partner kerja, ada rezeki bawah yang lain. So kita kena fikir dalam kehidupan ni, sebenarnya kehidupan yang mendewasakan ni, kita hidup bermasyarakat tau. Yang saya selalu kata, kita ni hidup bermasyarakat. Dulu saya macam tak faham sangat maksud dia. Sebab kita ni introvert. Kita terpaling introvert lah. Tapi maksud kita kan suka sebut, aku ni introvert lah. Boleh ke macam ni? Aku ni introvert lah. Tapi
memang dalam masa yang mendewasa ni kita akan memaksa diri kita melalui fasa-fasa yang mana kita kena bermasyarakat tau. Kita kena bermuamalah dengan orang. Dalam kalau even dalam WhatsApp pun boleh kata tu muamalah lah. Sebab kita tak semua orang dia boleh contoh kena cakap bahasa Arab dengan Sohib. Kena message Sohib dekat WhatsApp je. Tapi benda tu dikira muamalah. Benda tu memaksa diri kita untuk bermasyarakat. Sebab tu tadi berbalik kepada common sense tadi, kita kena sentiasa fikir kita ni hidup bermasyarakat. Kita ni hidup bukan dengan diri kita sendiri je, kita hidup dengan orang lain juga. Jadi kena sentiasa ada sifat bermasyarakat tu, penting. Okay. Banyak lagi antara cara nak jaga masa yang Islam ajar kita, tapi itu antaranya yang saya sebut tadi. Lepas tu last sekali tadi ada berkaitan dengan ukhuwah. Ukhuwah sesama kita, sama akhwat lah ya, bukan sama sahabat sama akhwat. Okay, ukhuwah ni kalau kita nak cakap, dia asal masuk ukhuwah ni adalah perhatian. Perhatian tapi dia diluaskan maksud dia menjadi saudara ataupun kawan. Ukhuwah ni ada dalam Quran kan, Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ada juga satu lagi hadis disebut al-mu'min akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuh. Wa man kana fi hajati akhi fallahu fi hajatihi. Gitulah. Yang mafhumnya sesungguhnya orang muslim ini merupakan saudara muslimnya yang lain. Saudara merupakan saudara untuk orang-orang muslim yang lain. Dia tidak membiarkan orang ni menzalimi ataupun dia tidak membiarkan orang ni teraniaya dengan kezaliman orang lain. Dan sesiapa yang ada dengan saudaranya sewaktu dia memerlukan bantuan ataupun sewaktu dalam kesusahan, maka Allah akan bantu. Benda biasa, bila kita tolong orang, insya-Allah Allah akan bantu kita. Ukhuwah ni dia bukannya sekadar kita kawan dia. Saya ni dah sembang dengan akak ni, so saya kawan lah dengan dia, saya kenal dia. Tak, ukhuwah ni sebenarnya maksud dia sangat luas. Ukhuwah ni dia maksud yang sebenar dia lah, kita ada dengan kawan kita waktu dia susah, kita ada dengan kawan kita waktu dia memerlukan bantuan. Bila kawan kita sakit, kita pergi ziarah dia. Bila kawan kita ada masalah, kawan kita buntu, kita tolong. Mana yang kita boleh tolong, kita tolong. Jadi ukhuwah ni bukan hanya sekadar kawan. Sebab tu kita dengar orang kata, kawan biar ramai, sahabat tu sedikit. Sahabat sedikit. Sahabat yang orang kata ada waktu susah dan senang kita lah. Untuk orang ada waktu kita senang ramai. Bila kita senang, tiba-tiba orang yang kita tak kenal pun datang kat kita kan. Tapi bila kita susah, kita tengok siapa je yang ada dengan kita waktu tu. Jadi itu yang membawa masuk ukhuwah. Macam mana kita nak jaga? Tu banyaklah caranya. Kalau macam ini saya cerita, kalau di peringkat persatuan sendiri, kadang-kadang ada orang yang dia menunggu persatuan ni untuk adakan program-program yang melibatkan ukhuwah. Tapi bagi pendapat saya, sebenarnya ukhuwah korang tak boleh macam nak tunggu sahaja orang untuk buat sesuatu untuk kita eratkan ukhuwah. Kita dulu macam mana kita ni sebenarnya bila jumpa orang kita bertegur tak? Bila kita jumpa orang kita ni senyum tak? Bila kita jumpa orang kita ada macam kita tengok orang tengah angkat barang contohnya, kita tolong tak? Dia bermula dengan tu lah. Jangan kita ada sifat yang kenapa persatuan ni tak ada pun buat program-program macam ni. Kenapa persatuan ni, sedangkan contoh kita dah buat tapi orang yang tak datang. Tu lain pula cerita. Tapi nak katanya semua perkara yang kita nak, contoh kita nak susahlah nak rapat dengan batch tu, susahlah nak rapat dengan batch ni, kita dulu mulakan dengan kita jumpa orang ni kita senyum tak? Bila kita ada impression macam tu dekat orang, maka orang ni akan bercerita tau. Orang akan bercerita, budak tu kan dia senyum kat aku, budak tu baik betul, dia tegur. Kita ni jangan terlalu, bila dah besar macam ni, jangan terlalu ada macam senior, junior tu. Tak, kita sama-sama. Heavy ni sama-sama. Kita lah. Apa lagi ya? InsyaAllah tu je lah. Cuma tadi harapnya dapat ingatlah poin-poin yang pertama, kalau berkaitan dengan kebersihan diri dan rumah tu paling penting common sense kena ada dalam diri. Cuba latih diri untuk ada common sense, tingkatkan common sense dalam diri. Pasal pengurusan masa paling penting
jaga solat 5 waktu. Jaga solat pada waktunya. Di situ kita dapat tengok macam mana kita ni boleh. Sebabnya bila kita dapat solat 5 waktu pada waktunya lah terutamanya, itu dah menandakan dah kita ni pandailah urus masa. Kita adakan masa untuk solat. Orang kata bila kita sibuk bukannya ada masa baru solat, tapi macam ni ayat dia, bukannya ada masa baru solat, tapi kita solat untuk kita adakan masa. Macam itulah, solat untuk kita adakan masa. Dan yang last sekali, ukhuwah sesama akhwat ni bukan hanya sekadar kita berkawan, tapi jadilah seorang yang ada di kala kawan-kawan kita kesusahan. Itu sangat-sangat penting, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Syaimak. Memang tajuk ni sangat-sangat dekat lah. Kalau kita tengok daripada yang pertama, macam bagaimana kita bincangkan bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri dan rumah, sampailah poin yang terakhir pun, bagaimana cara untuk menjaga ukhuwah pun still berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi dalam kehidupan ni, untuk buat apa-apa pun, apa yang kita nak pada akhirnya perlulah bermula pada diri kita sendiri. Contohnya kalau tadi dipesan macam mana nak rumah bersih, mulakan dengan common sense pada diri sendiri. Lepas tu macam mana pula bab pengurusan masa, mulakan dengan diri kita sendiri, cara kita susun masa, jaga cara kita utamakan prioriti kita, dan seterusnya bab ukhuwah, kita yang akan mulakan untuk berkenalan dengan orang dan sebagainya. Jadi begitu banyak sekali lah ilmu yang telah dikongsikan pada hari ini oleh keempat panel kita yang cukup hebat. Okey, jadi terima kasihlah saya ucapkan kepada saudari panel atas pandangan dan informasi yang sangat-sangat mantap. Jadi pada kali ini saya rasa eloklah saya membukakan ruang soalan kepada mana-mana mahasiswi yang mendengar forum ni untuk bertanyakan soalan kepada mana-mana panel kita. Mahasiswi yang ingin bertanyakan soalan boleh menulis di ruangan chat atau membuka mikrofon untuk bertanya. Suka untuk diingatkan untuk semua mahasiswi memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti nama, takhasus dan jamiah serta menyatakan soalan itu ditujukan kepada panel yang mana. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hanis Khairina daripada Al-Bad University. Soalan saya, boleh tak nak minta siapa-siapalah daripada panel yang dihormati untuk terangkan apa maksud futur dan apakah punca dan cara untuk mengelakkannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Hanis atas soalan. Mungkin saudari Dina Syamila boleh jawab kan? Kejap Okay. InsyaAllah saya cubalah apakah maksud futur ke? Soalan kita tadi betul tak? Ya, Apakah betul. dan cara untuk mengatasinya, begitu? Okay, jadi futur ini InsyaAllah. Futur ni rasanya semua ma'aruf lah. Iaitu kita rasa berputus asa, betul tak? Ataupun kita rasa macam kita terhenti lah dalam satu-satu perjalanan tu, kita terhenti, rasa macam give up lah orang panggil kan. Kita dah buat dah, tapi penat dekat tengah-tengah jalan tu, penat, rasa tak nak buat, tak nak sambung gitu. Jadinya futur ni macam mana sebelum kita tahu apa itu futur, sebenarnya ada banyak sebab lah macam mana kita boleh futur. Jadi antaranya mungkin daripada diri kita sendiri, maksudnya mungkin kita
kurang sokongan daripada orang sekeliling, ataupun orang sekeliling ni yang tak membantu kita dalam perjalanan kita tu, dalam apa yang kita buat tu, begitu. Kalau cara ni saya cuba jawab ya, nanti kalau panel-panel yang lain nak tambah boleh tambah ya. Jadi kalau cara untuk mengatasi ni, bagi saya sendirilah mungkin boleh highlightkan, kalau kalian perasan semua jawapan daripada panel-panel ada cakap pasal niat. Jadi bila kita futur ni, cuba kita tengok balik niat kita. Maksudnya kita kan tadi kata yang pertama, semua niat kita tak lari daripada nak cari redha Allah. Jadi kita tak tahu tindakan kita yang mana satu yang dapat redha Allah tu. Jadi kita cubalah berbalik semula pada niat kita tu, betulkan semula niat kita. Dalam keadaan kita futur tu, boleh untuk kita ambil masa sekejap, tapi jangan berhenti, begitu. Ambil masa tu, cari tengok balik, aku niat ni, aku ada salah niat ni, sebab tu mungkin aku rasa macam aku nak orang pandang aku. So kat situ mungkin menyebabkan adalah benda-benda yang hilang, ada keberkatan yang hilang. Jadi cara nak atasi tu mungkin cuba tengok balik niat kita gitu. So yang keduanya, kembalilah pada yang tadi kan, maksudnya cari kawan yang boleh membantu kita. Bila kita dah futur ni, kita jangan duduk seorang. Janganlah. Jangan, sebab bila kita seorang ni, yang kedua siapa? Syaitan. Jadi kita tak nak macam tu. Jadinya carilah circle yang baik ni. Ataupun kalau kita memang tak okey tu, carilah tempat untuk kita meluahkan keadaan kita tu. Perempuan ni dia kena luahkan. Kadang kita cerita je, tak nak pun. Kita tak nak dengar pun orang cakap apa, tak nak. Tapi bila kita luah tu, sekurang-kurang kita dapatlah orang kata kebaikan lah untuk diri kita sendiri. Saya harap menjawab insya-Allah. Tapi kalau ada yang nak tambah, silakan. Baiklah. Mungkin ada yang ingin tambah? Okey. Saya teruskan kepada soalan yang kedua di ruangan komen. Soalan daripada okey. Katanya, Assalamualaikum, saya Nur Syahirah dari Universiti Al-Baik. Saya ada 2 soalan. Yang pertama, adakah ada aktiviti sukan yang akan diadakan di Jordan? Soalan yang kedua, adakah ada kelas talaki berkaitan dengan fit wanita? Mungkin saudari Zinirah boleh jawabkan? Dengar ke? Kejap Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk yang bertanya. Jadi yang pertama, adakah ada aktiviti sukan yang akan diadakan Jordan? InsyaAllah akan ada aktiviti yang diadakan. Kita ada program, kita ada aktiviti sukan by PZ, by setiap persatuan, dan juga akan ada aktiviti sukan yang diadakan oleh MPMMJ. Jadi mudah kata insyaAllah lah ada, sebab kalau tengok pun sekarang memang dah ada hebahan poster lah. Cuma kita kena tengok balik lah tarikh. Tapi boleh jadi hujung tahun ni dah sukan dah. Memang musim sukan hujung tahun ni insyaAllah. Dan yang kedua, adakah ada kelas talaki berkaitan dengan fit wanita? Jadi kebiasaannya fit wanita ni dia ikut kepada setiap unit heavy ataupun setiap PZ dia nak buat ataupun tak. Tapi untuk korang, untuk daurah iftitahiyah tak adalah dikhususkan fit wanita tu dalam daurah. Dia bergantung kepada permintaan dan juga keperluan. Tapi insyaAllah setiap tahun akan adalah fit-fit yang berkaitan wanita. Kalau kita tengok pun daripada pihak heavy pun akan diadakanlah daurah yang berkaitan dengan fit wanita insyaAllah.
Itu sahaja. Itu dah boleh sebut ke? Itu sahaja, Allah Ta'ala alam. Terima kasih Saudara Zirah. Baiklah, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Nadirah daripada Al-Baik University, Kos Usluddin. Saya ingin bertanya pandangan mengenai orang yang mengutamakan dirinya berbanding orang lain pada sesuatu perkara yang membawa manfaat. Selfish lah kot ya. Sekian, terima kasih. Okey, saya persilakan mungkin Saudari Jannah boleh jawabkan? Okey, bismillah. Untuk soalan tersebut, kita perlu tengok pada keadaan lah yang mana bila mana perlu untuk kita selfish pada diri kita, ataupun kita bukan bagi selfish lah, kita orang kata untuk healing diri kita. Kita perlu juga untuk masa bersendiri dan perlu juga untuk ada masa bersama dengan orang lain. Takkanlah bila mana kita dah terlampau penat, terlampau tu terpaksa juga untuk kita keluar, tak ada. Jadi so kita perlu juga untuk ada masa untuk diri kita. Jadi sebab-sebab yang mana boleh menjadi futur ataupun putus asa ni apabila kita ni kadang-kadang terlalu mementingkan orang lain juga, tak mementingkan diri sendiri, maka kita perlu tengok juga kesihatan mental dan juga fizikal. Jangan sampai tahap yang merucingkan lah. Kat sini kita perlu orang kata menyeimbangkan lah. Bila masa kalian adalah yang paling tahu diri kalian macam mana. Introvert ke, extrovert ke, ni macam mana. So nanti kalian akan berjumpa dengan ramai orang yang mempunyai pelbagai ragam dan mempunyai pelbagai perangai. Dulu kalian boleh duduk dengan family kalian, hanya kenal ni. Tapi bila datang kat sini, bila datang ke Jordan, maka kalian akan kenal orang tu lagi ramai lah, lagi mendalam. Oh, kenapa tak sama macam ni. Perlukah aku mengasingkan diri bila aku tahu dia tak selari dengan kita. Maka kita perlu mencari titik titik permasalahan supaya kalian dapat pecahkan. Macam mana kita nak, perlukah aku melarikan diri, perlukah aku mendiamkan diri, menjauhkan diri daripada dia. Kalau benda tu dah terlalu menyakitkan untuk menjaga mental health kita, maka semua keputusan tu atas diri kalian. Macam mana kalian nak jaga diri kalian. Itulah kepentingan kalian. Kalau kalian terus menerus duduk dalam keadaan satu kelompok yang kalian rasa tak suka, maka itu akan memudaratkan diri kalian. Pilih yang mana, kalau benda tu membawa kepada kebaikan untuk kalian, maka kalian duduklah bersama mereka. Kalau ia membawa kepada kemudaratan, maka jauhi mereka. Tapi taklah jauh, maksudnya kalian masih lagi bermuamalah dengan baik, tapi kurangkan masukan kalian. Sebab itulah pentingnya untuk kalian cari kawan ataupun circle yang baik. Kalau berkawan dengan orang yang buat minyak wangi, maka kalian akan dapat wangiannya. Kalau kalian berkawan dengan orang yang orang kata membakar besi, maka kalian akan dapat percikan besi tersebut. Maka kawan ni juga adalah merupakan satu perkara yang penting lah. Jadi tak salah pun untuk kalian mementingkan diri kalian ialah untuk kebaikan kalian, dan tapi dalam masa sama tak meninggalkanlah. Supaya tak adalah orang kata kita ni terlalu selfish. Macam tu. Kita sekarang untuk merehatkan diri kita ni daripada kita yang mendapat mudarat. Okay, untuk tu sahaja. Wallahualam. Boleh menjawab ke persoalan ni? Tak ada respon. Okey, terima kasih. Terima kasih Saudara Jannah. Baiklah, mungkin ni soalan yang terakhir kot ya. Sebab waktu terlalu ni. Baiklah, Assalamualaikum. Saya Fatihah Auni dari Universiti Muqtah. Bagaimana cara untuk berhadapan dengan orang yang tidak berfungsi dalam persatuan dan suka membuat keputusan sendiri atau tidak mendengar pendapat orang lain? Mungkin Saudari Syaimak boleh jawabkan? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana ya soalan kita ni? Orang yang tak berfungsi dalam persatuan dan suka buat keputusan sendiri, tak dengar. Okey. Pertamanya, kalau ni mungkin di kalangan akhwat sendiri lah kan. Biasanya memang kita akan jumpa dengan orang-orang yang kurang function lah, kita kata. Kurang function, gerak kepala, ada pendapat dia, tak mau dengar pendapat orang lain tu memang ada. Cuma kita kena
first sekali kita kena tegur. Dan kita kena faham perempuan ni tak boleh tegur dengan kekerasan. Macam mana keras pun dia, kita kena lembut. Macam mana api pun dia, kita cari air lah. Macam tu ke? Kita kena lembut lah, kita kena lembut. Kekalkan kelembutan sewaktu memberi nasihat ataupun teguran. Lagi-lagi perempuan ni, dia bila dia boleh terima nasihat dengan kelembutan. InsyaAllah dengan lembut, maka dia akan slowly terima. Boleh jadi tak pernah ada orang pun tegur dia selama ni. Dia pun tak sedar yang dia macam tu. So kita kena berani menegur. Sebagai ketua ataupun sebagai orang yang tengah berada di bawah kita, maka kita kena ambil peranan dan tanggungjawab tu untuk kita lah yang tegur dia. Tegur. Dan mungkin ada yang sampai satu tahap orang memang kita dah buat macam mana sekalipun, orang tak nak terima juga. Kita dah tegur. Okay, dia pun macam aku macam ni rupanya, tapi tak nak terima juga. Bagi saya yang penting sekali kita dah laksanakan part kita. Bukannya kita tak tegur, dia bahaya kalau kita dah tahu orang tu macam tu, kita pun tak ada siapa yang menegur. So sampai bila pun dia takkan sedar. Tapi bila kita dah tegur, tak ada masalah lah. Kita dah jalankan part kita, dan orang kata hidayah tu milik Allah. Hidayah milik Allah. Kalau Allah nak ketuk hati dia, pasti satu hari nanti dia akan terketuk juga hati dia. InsyaAllah. Harapnya menjawablah persoalan tu. Baiklah, terima kasih Saudari Syaimak. Nampaknya masa terlalu mencemburui ya, sebab dah dread. Okey, jadi terima kasih kepada semua ahli panel atas setiap jawapan yang diberikan. Nampaknya memandangkan masa terlalu ni, jadinya kesimpulan ringkas lah yang boleh saya concludekan dalam forum pada hari ini. Yang pertama, untuk buat apa-apa pun, dahulukan dengan mentajdid niat masing-masing dan balikkan setiap perkara tu kepada diri sendiri juga. Cara untuk contohnya cara untuk menjaga ukhuwah, cara untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Begitu juga dalam persatuan, bagaimana kita menguruskan diri kita sendiri untuk mengislahkan orang lain juga. Jadinya pesanan saya lah buat semua insan yang bergelar mahasiswi ataupun wanita, jadilah Sri Kandi yang bukan sekadar bunga perhiasan, tetapi jadilah pelita yang menerangi, kerana wanita yang yakin dengan dirinya mampu menggoncang dunia dengan doa dan usaha, dan mereka tidak menunggu peluang datang, namun mereka yang menciptakan jalannya dengan iman dan tekad. Jadi ingatlah, Sri Kandi ni bukan sekadar yang kuat pada zahirnya, tetapi yang tabah pada hatinya juga. Jadi semoga kita semua tergolong dalam golongan wanita solehah lah yang mampu memimpin orang lain juga. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua panel dan mahasiswa baharu yang setia mendengar daripada awal hingga ke akhir forum ni. Jadi sebelum menutup tirai forum kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Jadi saya Afzana Adli Minti Amruslan, selaku moderator pada hari ini, memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan forum pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator serta barisan panelis atas perkongsian yang begitu bermanfaat sebentar tadi. Sesungguhnya banyak ilmu dan input yang berguna dapat kita peroleh daripada perbincangan ini. Seterusnya saya mempersilakan Ketua Hewi MPMMJ, Saudari Aisyah Izwani binti Ahmad Rizwan untuk memberikan sedikit taujihat buat kita semua. InsyaAllah dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Okey, baik. Jadi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah kurniakan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, baginda serta para sahabat. Jadi yang berusaha Saudari Nurul Ifah Batrisha binti Muhammad Nawi, Timbalan Pengarah Program Minggu Ta'aruf Siswa yang dihormati,
moderator serta barisan panelis forum kita pada pagi ini yang terdiri daripada Ketua Hewi setiap Persatuan Zon. Seterusnya barisan jawatan kuasa pelaksana Minggu Ta'aruf Siswa, dan yang saya sayangi sekalian lah para mahasiswi adik-adik baru yang datang ke Jordan. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna, saya ucapkan kepada semua. Pertama sekali saya nak tanyalah, dah lama forum kita pada pagi ni, sejam dah. Sama ada kalian tengah galik ke, galik ratik tidur ke, galik mendengar perkongsian daripada panel kita. Jadi saya nak minta semua, apa orang kata, react sikit lah. Nak tengok semua ada ke tak lagi. Dengar mendengar. Masya Allah. Semangat semua ya, sebab perkongsian kita ni memang orang kata panel-panel memang hebat lah, sampai menusuk kalbu lah. Saya sendiri pun rasa macam, ya Allah, wow sangat. Jadi Masya Allah. Okey dah. Masya Allah sangat. Masya Allah, masih ramai lagi bersama lah orang kata. Jadi alhamdulillah pagi ni kita sama-sama lah mendengar perkongsian daripada panel-panel yang hebat tadi. Jadi sedikit kita dapat input tentang kepentingan orang kata membina peribadi Sri Kandi di Bumi Syam. Sama dengan kita punya tajuk forum lah. Dari segi menjaga diri, mengurus masa dan menghadapi cabaran sebagai seorang penuntut ilmu ni. Jadi semoga semua itu orang kata bukanlah kita sekadar mendengar, tapi kita mengaplikasi dalam kehidupan seharian kita sepanjang kita menjadi mahasiswi di Bumi Jordan. Tak kira lah waktu balik Malaysia lah, nanti pun boleh apply juga benda tu. Jadi insyaAllah dengan perkongsian tadi kita dah nampak betapa pentingnya peranan akhwat, peranan wanita dalam persatuan, nilai talaki itu sendiri dalam menjaga bi'ah solihah dan jaga pengurusan dirilah dalam kehidupan seharian. Yang panel-panel kita sentuh tadi semua tu. Jadi adik-adik yang saya kasihi sekalian lah, petang di Malaysia, sebab saya sekarang berada di Malaysia, pagi di Jordan. Saya nak ingatkanlah bahawa kehadiran adik-adik yang comel molek ni, yang kata di Bumi Jordan adalah orang kata amanah. Amanah apa? Pertama, amanah ibu ayah kita pada kalian. Yang kedua, amanah masyarakat yang mengharapkan kalian pulang dengan sebagai seorang insan yang berilmu dan berakhlak baik. Dan yang paling utama adalah amanah daripada Allah untuk menjadi hamba, untuk kalian menjadi hamba yang taat dan sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Sorry, saya sakit tekak sikit kalau dengar sebut-sebut tu. Jadi di Jordan ni adik-adik, saya yakinlah adik-adik semua akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Sama ada dari segi pelajarannya, bahasanya. Yalah, kita dekat sini guna bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu kan. Dari segi kewangannya, bahkan juga emosi kita sendiri. Tapi percayalah, setiap daripada cabaran tu orang kata latihan kepada kita daripada Allah untuk menguatkan diri kita ni. Dari segi mengasah kesabaran, menambah kebergantungan kita kepada Allah. Jadi sebagai bekal saya titipkanlah 3 perkara asas untuk kita jaga. Pertama, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Dari segi solat tu cukup ke tak? Solat berjemaah. Dari segi baca Quran, lazimkanlah untuk kita baca setiap hari. Dari segi wirid kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah jaga. Yang kedua, hubungan kita dengan manusia. Macam tadi Kak Syaimat sebut, Kak Janah sebut, dan panel-panel lain pun sebut juga berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hormat antara satu sama lain. Sayangi sahabat-sahabat kalian ni. Membantu antara satu sama lain juga. Jangan orang kata selfish ataupun pentingkan diri sendiri. Yang ketiga, ingat tujuan asal kita datang sini. Datang untuk menuntut ilmu. Maka bersungguhlah kerana orang kata itulah bekalan utama kita untuk pulang nanti. Jadi akhir kata daripada saya, sedikit nasihatlah yang saya ingin titipkan. Teruslah berjalan dengan rahmat Allah. Kuatkan kaki kita untuk terus melangkah
dan teguhkan hati untuk sentiasa bertawakal. Semoga Allah sentiasa melindungi dan merahmati kita semua insya-Allah. Jadi untuk pengetahuan adik-adik juga, saya sekarang masih berada di Malaysia lah. Saya pulang ke Malaysia sebulan, insya-Allah kita akan ada rezeki kita akan berjumpa di Jordan lah. Saya sangat berharap adik-adik semua terus kuat, istiqamah dan bersama-sama kata bina suasana solehah, bina bi'ah solehah di sana di Jordan nanti insya-Allah. Itu sahaja daripada saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Aisyah Izwani, Ketua Hewi kita atas taujihat yang penuh bermakna. Semoga kita sebagai mahasiswi baru dapat mengambil manfaat dengan taujihat yang disampaikan tadi. Dengan berakhirnya ucapan daripada saudari Ketua Hewi kita sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sebelum bersurai, kita akan adakan sesi fotografi. Para hadirat diminta untuk membuka kamera bagi yang belum membuka. Bagi yang sudah buka, boleh bersedia untuk mengambil gambar. Okay, semua dah ready ke? Okay, 1, 2, 3. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat menjayakan program ini, khususnya kepada moderator dan para panelis kita. Semoga segala yang dibincang semasa forum memberi manfaat serta panduan buat kita semua. Dengan itu, saya Nur Izzah Fakihah selaku pengacara majlis memohon maaf andai ada tersilap kata, terguris hati sepanjang mengendalikan majlis ini. Sekian dahulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua panel. Syukran kakak-kakak semua. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Nak juga lagi.